Sementara nak tunggu kerajaan pusat ubah satu undang-undang baru sebagainya, kerajaan negeri boleh ambil. Korang nak tak? Tiba-tiba satu call, korang sebagai mak bapak terima satu call, anak anda telah ditahan ataupun anak anda berada di ICU akibat keracunan vaping ataupun overdose vaping. Macam mana? Korang nak tak? Tak nak kan? Mesti tak nak. Jadi cubalah jadi, orang cakap apa, perhatikan anak-anak kita tu anak-anak kita, tingkah laku anak-anak kita tu banyak berubah ke. Kita mak bapak mesti dapat rasa kan. Cubalah sebelum benda ni jadi melarat. Pasal Tok Su tengok ni makin menjadi-jadi sekarang ni. Umur belasan, kadang 10, 11 tahun, 12 tahun. Yang menengah tu jangan cakap lah kan. Ramai yang dah mula hisap vape ni. Budak-budak ni lah, budak-budak sekolah ni. Kita pantau lah, tolonglah pantau lah. Lepas tu kita orang cakap apa, bergading bahu lah dengan pihak sekolah ke, masyarakat semua kan. Kita bekerjasama lah Sebab pihak sekolah tu pun perketatkan lagi apa kita cakap, spot check ni, kerapkan spot check, bagi diorang tak ada ruang untuk membawa vape ni kat sekolah kan. Nak memperkenalkan pada rakan-rakan diorang, tak payah. Kadang remaja ni memang macam tu perangai diorang kan, diorang suka mencuba. Jadi kita sebagai orang tua ni kan, pihak sekolah semua jadi proaktif lah. Kita cegah habis-habisan. Orang ni makin membahaya ni, makin melarat ni. Kalau tak kita, siapa lagi? Sebelum mereka sebelum mereka menjadi dewasa, berada dalam masyarakat dan memainkan peranan penting, jadi lagi bahaya lah kan. Kita cegah lah yang negatif-negatif ni. Sama-sama lah kita. Okey. Assalamualaikum. No vaping, no smoking. Jaga jantung, jaga paru-paru. Kesihatan lebih utama daripada merokok, memvaping. Okey. Ingat tu, pesan kat anak-anak tu.